أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya, alhamdulillah dapat kita sama-sama pada malam ini bagi menjayakan majlis ilmu kita, insya-Allah. Malam ini kita nak tengok apa soalan yang seterusnya yang ditanya oleh Nabi SAW kepada Iblis la'natullah berdasarkan kepada dalil ya mal'una kam a'da'uka min ummati. Nabi bertanya kepada Mal'un, apakah perkara yang dia suka dan perkara yang dia sangat benci di kalangan umat Muhammad. Nabi tanya. Antara mafhum ini Nabi tanya, wahai Iblis, kata Nabi, jikalau seseorang ulama itu meninggal dunia, bagaimanakah perasaan kamu ketika itu? Nabi tanya Iblis, kalau sekiranya kamu dengar ataupun kamu dapati ada ulama meninggal dunia, apa perasaan kamu pada masa itu? Maka kata Iblis, wahai Nabi Allah, apabila matinya seorang ulama, maka aku pun menambahkan lagi fitnah aku di kalangan manusia, di kalangan masyarakat. Peluang untuk aku menambahkan fitnah dan kejahatan di kalangan masyarakat umat Islam. Sebab ulama ni bila dihilang seorang, maka yang ruginya beribu-ribu orang. Sebab itulah, kalau boleh Iblis syaitan ni, dia nak bagi ulama ni mati hari-hari. Dia mati. Mudah untuk dia menabur fitnah di kalangan masyarakat, menimbulkan propaganda dan tipu daya di kalangan masyarakat. Kata Iblis. Dan berdasarkan kepada mafhum hadis yang lain, barang sesiapa yang berduka cita di atas kematian seorang ulama, maka Allah menuliskan baginya 1000 pahala. 1000 pahala orang alim dan 1000 pahala orang syahid. Akan datang kelak kepada umatku yang mereka itu lari dan berjauh diri dari kepada kalangan ulama, dan bagi mereka-mereka yang membenci atau sakit hati terhadap orang alim maupun guru yang mengajarnya, maka akan datang bala kepadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 jenis bala. Yang pertamanya diangkat berkat daripada pencariannya. Apa saja yang dia cari, berkat dia hilang. Kalau dia cari kekayaan itu memanglah dapat. Kaya tapi hilang berkat.
Macam mana orang kaya yang hilang berkat dia? Dia kaya tapi dia tak rasa dia kaya. Dia kaya tapi dia kedekut. Dia duit banyak tapi dia rasa sikit. Banyak ni orang macam ni. Kalau orang kaya tu dia tahu duit dia dah banyak, dia tak perlu nak cari lagi sebab makan pun tak habis. Dia makan sampai mati pun tak habis duit dia. Tapi dia masih duk cari lagi, mengalahkan orang yang tak ada duit. Tu. Ni jenis orang kaya yang hilang berkat dia. Pasal apa dia hilang berkat dia? Mungkin dia ni dengan ulama ni dia benci sangat. Dengan tok guru dia benci. Dengan orang alim ni dia tak suka. Sepatutnya bila ada orang kaya, tak sepatutnya ada orang miskin. Sebab harta orang kaya dia bagi kepada orang miskin sikit. Jadi seimbang kan? Ni yang kaya sangat, yang miskin sangat. Sebab apa berlaku itu? Sebab hak orang miskin tak sampai kat dia. Bila Allah bagi kat orang kaya, dia simpan kat dia. Dia tak bagi kat orang miskin. Allah bagi kat dia tu bukan nak suruh dia makan seorang. Dia kaya pun makan nasi sepinggan juga. Dia miskin pun makan nasi sepinggan juga. Maknanya dia simpan hak orang. Pasal pada simpan hak orang, dia tak takut ke? Perasaan takut dia kepada Allah tu hilang. Perasaan takut dia kepada Allah tu tak ada. Sebab apa? Sebab berkat dia hilang. Bila berkat hilang, perasaan takut kepada Allah tak ada. Perasaan takut kepada api neraka tak ada. Perasaan takut kepada hari yaumil mahsyar ni tak ada. Sebab apa? Berkat hidup dia hilang. Kita ni, kalau kita jumpa orang kaya yang ada berkat dalam hidup dia, aduh, seronok kita tengok orang kaya yang berkat hidup dia. Kalau ada seorang dalam kampung kita, kalau dia tu orang kaya dan berkat pula, semua orang kampung dapat rasa kekayaan. Tapi kalau dia kaya, keberkatan dalam kekayaan dia tu hilang, semua orang kampung jadi susah belaka. Susah dengan kekayaan yang ada pada dia tu, kita tak dapat tumpang. Susah. Dia pula menyusahkan kita. Bagi pinjam 1,000, kena bayar balik 1,500. Tapi kalau dia tu waniyun mutawadhi', orang kaya yang tahu kaya dia tu Allah bagi dia jadi kaya, dia pergi cari orang susah yang tak ada duit, dia bagi pinjam, tak boleh bayar, dia sedekah. Rugi apa dah sedekah? Orang sedekah ni tak rugi, tapi oleh kerana hilang berkat dia, dia tak nampak tang untung tu, dia nampak tang rugi je. Katakan orang hutang duit dia 1,000, yang hutang tu orang miskin, tak boleh bayar, dia niat sedekah, Allah ganti lagi. Dia halal 1,000, Allah ganti 2,000. Kalau dia tahu, kalau tak tahu, dia buat sampai mahkamah, dia heret kita sampai mahkamah. Hang tak bayar, aku buat pergi mahkamah. Kita rugi hidup di kalangan, kita rugi kalau ada orang kaya di kampung kita yang berkat hilang. Orang macam ni kita kena doa dua jenis doa. Satu doa bagi mati cepat, satu dia doa bagi dia taubat. Nampak kebenaran Allah, baru kita boleh ambil faedah dia. Dia hidup pun tak guna, menyusahkan kita. Ataupun kita berdoa ramai-ramai supaya dia ni bertaubat dan kembali kepada jalan Allah. Kita ingat harta kekayaan ni bukan hak kita, hak Allah. Dia pilih orang, dia nak bagi. Kalau sekiranya dia bagi kepada kita dengan tujuan nak uji kita, kita kena tahan ujian tu. Kalau sekiranya kita tak tahan, jangan ambil kekayaan tu. Jangan ambil. Macam Allah bagi anak kat kita dengan harta. Sebab Nabi kata apa? Abna'akum wa ma lakum zinatakum. Atau kama qala.
harta kamu dan anak kamu akan menguji kamu, akan jadi ujian kepada kamu. Kalau nak pegang harta banyak, jaga, ujian akan datang ke kita. Kalau nak anak banyak, jaga, ujian akan datang ke kita. Tapi dua benda ni lah orang cari tadi. Harta dengan anak. Yang tak ada anak, cari macam-macam ubat. Dengar kata orang pergi Mekah, pergi kirim buah hawa apa tu. Saya baru balik seminggu tak sampai. Saya balik Isnin lepas. Sebab tu saya pergi Mekah, saya pergi diam. Saya malah nak abang orang. Kirim macam-macam. Air kencing unta lah, buah hawa lah. Benda tu macam air kencing unta tu. Kalau 10 orang kirim 10 botol, berat. Kita boleh bawa 20 kilo dah. Ayak kecil saja ada 10 kilo. Ayak kecil unta tak masuk ayak kecil kita air. Jadi saya senyap-senyap sikit. Sekarang ayak kecil unta di Mekah cukup mahal. Yang terbaru yang saya balik minggu lepas dah naik RM50. Sebotol besar ni RM50 ayak kecil unta. Susu unta berapa? RM5. Baik pula unta bagi minum air banyak-banyak tu dia kencing. Kencing ya kerja dia. Harga botol ni RM50 lah ni. Lepas orang tahu bahawa air kencing unta ni jadi harga. Jadi ubat. Orang Nabi tahu, Nabi bagi tahu lama dah. Lah ni baru orang war-warkan benda ni. Disebarkan jadi apa buah mulut orang, maka ada yang pergi Mekah semata-mata nak beli ayak kencing unta. Nak kirim kat orang, ialah turun-turun bas tu. Dia lari turun-turun bas pergi kat ladang unta tu. Pergi cari ayak kencing unta. Sampai tak cukup, berebut. Pasal apa? Pasal dah tahu dah. Dulu tak tahu. Dulu nampak unta kencing tutup hidung. Lah pun nampak unta kencing pergi tadak. Punya laku. Sebab apa? Sebab benda tu berfaedah dan orang tahu faedah dia. Tapi kalau benda tu tak tahu, maka tak ada apa. Macamlah tadi saya nak bandingkan dengan orang kaya. Kalau dia tahu kaya tu, Allah bagi jadi kaya, nak uji dia, dia takut nak ambil kekayaan tu. Dapat duit banyak, isteri banyak ni, ya Allah. Aku makan tak habis ni. Dia fikir macam mana nak bagi kat orang. Nak ambil kat sikit. Dia takut nak ambil semua. Takut jadi ujian kepada dia. Macam tu juga anak. Tak ada anak cari ubat macam-macam nak bagi buah anak. Bila dah ada anak macam-macam pula. Marah anak, halau anak. Tengah tu mungkit pula. Aku tahu hak macam ni dulu aku penyet hidup. Mana ada orang tahu. Dia perangai dia masa besar kita tak tahu. Kita tak tahu dia ni beranak nak jadi apa. Kita tak tahu nak jadi penyamun ke, nak jadi penagih dadah ke. Kita tak tahu. Sebab tu apabila dia jadi ujian kepada kita, tak ada tempat lain mengadu Allah. Orang yang habaq ada anak hang hisap dadah buat jambatan. Subhanallah, ya Allah. Orang kali ni lah hang kata yang kau kata ujian bagi kami ni ya Allah. Orang kali ni ya Allah, ya Allah. Tak tidur malam, bukan apa-apa, bukan pergi cari anak dia, mengadu dekat Tuhan. Ya Allah, kalaulah sekiranya inilah ujian bagi aku tak mampu tanggung, ya Allah, kau ambillah anak aku, ya Allah. Kau ambillah dia, ya Allah. Aku tak mampu, ya Allah. Kita tak mampu. Ada orang minta bagi anak mati. Kita orang lelaki-lelaki mungkin ada. Orang perempuan dia tak kira. Anak dia macam mana pun dia takkan minta bagi mati. Tu sifat ibu. Dia takkan minta. Baru-baru ni Ustaz nak buat tawah wida, masa nak balik, nak selamat tinggal, nak buat tawah wida. Lepas tanya saya, Ustaz, tawah wida ni kita nak baca apa? Nak baca doa apa? Saya kata doa ada masing-masing. Ada permintaan masing-masing. Kalau siapa nak amin doa saya, boleh amin lah. Ustaz minta macam mana? Saya minta macam ni. Saya kata, ya Allah Tuhanku, kalau sekiranya dengan matinya aku di hadapan Kaabahmu, di tanah harammu, aku dapat syurgamu, ya Allah. Kau jangan hantar aku pulang ke negeriku, ya Allah. Tapi kalau sekiranya dengan pulangnya aku ke negeri aku boleh menyebabkan ada 2-3 orang lagi dapat aku ajak masuk syurgamu, ya Allah. Kau hantar aku pulang, ya Allah. Saya kata, siapa nak amin doa ni boleh ikut belakang saya. Ataupun nak baca sendiri-sendiri.
Tak apa, kami amin hak ustaz lah. Tak apa. Bila tawar-tawar, masuk pusingan kedua, ketiga, berpecah lah. Orang ramai. Bila berpecah, satu datuk ni, dalam doa minta mati ni, nak minta mati, kalau masuk syurga dapat, masuk syurga mati pun tak apa. Dia teringat name-tag dia tak pakai. Allah, dia kata kalau aku mati, siapa pun tak tahu aku. Sebab name-tag dia tak pakai. Masuk pusingan kedua, ketiga, dia minta, dia tukar. Dia kata, ya Allah, tak jadi ya. Minta pergi mati jadi, tak jadi mati ya. Tak lagi kalau mati, orang tak tahu nak minta dia kat mana. Dia abang kat saya pula. Jangan. Dia cerita kat saya, dia kata, ustaz, saya ni tak tahu lah. Silap ke tak silap, tak tahu lah. Saya lepas pusingan ketiga, saya teringat name-tag tak pakai. Saya takut mati lagi, dia pun nak cari 2 hari, tak tahu di mana. Saya minta, tak jadi. Dia kata, ya Allah, kalau boleh tarik baliklah doa pusingan pertama yang kedua tadi. Tak jadi matilah. La ilaha illallah. Saya kata tu, mati, kita bila mati, tak kisah orang kenal ke tak kenal ke, apa peduli orang kenal. Kalau orang kenal boleh buat apa kat kita, orang tak kenal boleh buat apa kat kita. Yang mustahak bila kita mati, Allah kenal kita. Ni hamba aku, ni kekasih aku, ni orang yang aku sayang, ni hamba aku yang aku sayang. Yang mustahak yang tu Allah. Silaplah saya pergi tarik balik dah. Silap. Nak pergi pusing balik, orang nak balik ni, baik tu tunggu. Tawar widak, tawar selamat tinggal. Oh, silap. Pasal apa silap? Pasal keyakinan kepada Allah tu tak tinggi. Yakin tak tinggi. Sebab tu bila kaya, dia jadi kedekut. Dia tak yakin lah. Dia kata, aku cari duit ni senang tak? Susah payah, siang malam nak bagi ke hamba. Dia senang tak? Dia tak yakin dengan Allah. Keyakinan tak tinggi kepada Allah. Ini masalah. Sedangkan Allah janji pahala cukup banyak di situ. Yang kedua, didatangkan Allah kepada mereka itu seorang pemimpin yang zalim. Orang yang tak suka kepada ulama ni, Allah akan hantar kepadanya seorang pemimpin yang zalim. Sebab itu kita tengok negara-negara yang ditimpa musibah. Masa saya bertugas di PBB dulu, masa di Somalia tu, saya tengok tempat Ziyad Bari. Masa Ziyad Bari merintah, dia kumpul ulama tepi laut, dia buat macam stage. Dia atok tu, dia tembak, bum, jatuh dalam laut. Ikan jerung main makan. Sebab tu bila saya sampai dekat pantai Oroyo, nama dia pantai Oroyo tu, dia tulis tu, tidak dibenarkan mandi. Saya tengok pantai cantik. Saya tanya lah, askar yang jaga pantai, saya kata pantai apa tak boleh mandi sini? Oh, dia kata di sini tak boleh bau orang, jerung akan datang. Saya kata macam mana boleh jadi macam ni? Ini pantai, mana boleh jerung datang? Dia kata sebab dulu tempat ni tempat bunuh orang. Saya kata siapa bunuh siapa? Tempat Ziyad Bari ketika dia menjadi presiden di Somalia dulu, mana-mana ulama yang menentang dia, yang membakar semangat kebangkitan Islam, dia akan tangkap, dia ikat atas stage, dia tembak, pum jatuh. Jadi jerung-jerung di situ dah ketagih dengan mayat manusia. Sebab tu di sana dia mengisytiharkan haram makan ikan. Orang Somalia isytihar haram makan ikan sebab ikan makan orang. Tu. Sebab apa Allah datangkan seorang pemimpin yang zalim kepada Somalia? Sebab mereka membunuh ulama. Sejak daripada hari itu sampai hari ini tak aman. Di Somalia sampai sekarang tak aman. Tuan-tuan tengok di sana, orang rombol orang depan kita. Orang rampas baju orang, rebut baju. Dia buat senapang ambil, dia tengok baju kau ni cantik, dia bagi. Dia dah buka baju hang, beli kat mana ni? Buka. Rampas baju. Rampas kat badan. Dia bagi senapang tu, bagi buka baju main ni. Nak cerita zalim yang sampai ke situ. Benda-benda macam ni kita kena ambil pengajaran lah. Yang ketiga, dikeluarkan mereka daripada dunia ini dalam keadaan tidak beriman, mati dalam keadaan tak beriman. Akibat daripada orang benci ulama, dia mati dalam keadaan tak beriman.
Sebab itulah kalau kita tengok apa di Masjid Madinah tu, Masjid Nabi, Masjid Nabawi tu, di atas bumbung kubah macam ni, kita kalau tuan-tuan pergi tengok daripada laman tu, tengok ke atas, dia nampak ada satu lembaga macam orang duduk nerak atas bumbung tu, atas kubah ni kan, duduk nerak macam tu. Setakat ni sejarah menafikan bahawa itu patung orang yang duduk nerak atas kubah tu. Ini Wahabi lah, orang Wahabi dia sembunyi sejarah ni, dia tak nak sebarkan. Kalau kita bisik-bisik dengan ulama sana, dia ceritalah sikit-sikit. Itu objek orang yang dia panjat daripada kubah, dia nak turun, nak ambil, nak korek mayat Rasulullah, nak tunjuk dekat orang ni, Muhammad pun hancur mati macam orang lain juga. Yang dia cerita kata Muhammad ni, dia badan dia tak rosak, jasad dia tak rosak, penipu. Tu, panjat kat atas. Nak masuk, nak korek kubur Nabi. Akhirnya kena panah petir, melekat. Duduk ada kat atas kubur tu sampai lah ni. Lepas tu sampai pergi Madinah, cuba tengok elok-elok. Gambar orang duduk nerak. Bukan gambar, patung orang duduk nerak atas kubur. Kubur warna hijau tu. Orang Wahabi ni kalau boleh nak sembunyi sangat-sangat cerita tu. Tapi tak boleh, nak kikir buang tak boleh. Dia melekat atas kubur tu. Saya cerita, saya kata inilah dia. Tapi oleh kerana benda ni tidak dibenarkan sebar melalui tulisan ataupun lisan. Tak lagi polis main. Bila kita kumpul ramai-ramai, duk tunjuk atas rumah, tak lagi polis main halau ni. Dia halau. Dia kata, ada sirah mamnu. Ini cerita karut, dia kata. Dia tak pergi kita cerita benda itu. Buat ni kalau boleh benda bersejarah, dia nak hapus semua. Dia nak pergi hilang semua benda bersejarah. Bukit Badar dulu dia letup dah. Bukit Badar. Sampai hari ni orang pergi cari tahu mana berlaku perang Badar. Tak ada siapa boleh tunjuk. Di mana Bukit Badar, tak ada siapa boleh tunjuk. Ni orang Yahudi ni, dia nak hapus benda bersejarah yang boleh mendatangkan kebangkitan semangat roh Islam. Dia boleh, kalau boleh dia nak hapus buah habis. Semasa rejim Jamal Abdul Nasir memerintah Mesir. Sejarah ni tuan-tuan kena ingat. Semasa rejim Jamal Abdul Nasir memerintah Mesir, ada dua benda yang besar dia buat zaman pemerintahan dia. Yang pertama, dia mempengaruhi ulama-ulama Al-Azhar supaya mengeluarkan fatwa bahawa Bukit Badar mesti diletup. Sebab apa? Di situ masih ada darah Badar yang masih merah. Masih ada dekat lopak-lopak batu tu, masih ada lagi. Darah tu tak beku. Darah orang mati syahid ni tak beku, tuan-tuan. Sebab tu kita tengok pejuang-pejuang Palestin. Pejuang-pejuang Palestin tu yang mati kena tembak, buat pergi hospital, darah dia mengalir sampai mati. Sampai dikebumikan. Darah dia mengalir tak berhenti. Dia tak beku darah dia. Baru-baru ni rombongan yang pergi ke Palestin balik ke Malaysia, tempat depa kawan-kawan beritahu hasil daripada temu ramah. Depa kata apa? Dia jumpa satu orang di hospital, mata dia cabut sebiji, kena tembak, buta sebelah. Depa pergi huluk tangan dia dalam berapa, dia salam lah. Dia kata, apa perasaan saudara dalam keadaan macam ni, mata dah tak ada sebelah. Dia kata dia sangat berbangga. Sebab apa? Sebab mata dia dah tunggu dia dekat syurga. Ni, orang Palestin ni, subhanallah, kalau ada 10 orang cukup lah. Dia kata dia cukup berbangga. Dia senyum masa salam tu. Dia kata dia cukup berbangga kerana mata dia pergi dulu, pergi tunggu dekat syurga. Sekarang ni kerja dia pastikan jasad dia ikut dia pergi ke syurga, pergi dekat mata yang duk tunggu dia dekat syurga. Mata dia pergi dulu lah. Hebat orang Palestin. Sebab tu kita tengok bila mati ya, lembek, darah masih mengalir. Itulah darah yang dekat Bukit Badar masih merah, masih duduk macam darah baru mengalir semalam. Letup buang habis, berkejai, tak tahu mana habis. Bukit tu tak tahu tak mana duduk lah ni. Yang kedua, memasukkan tiang dekat batu tergantung dekat Masjid Al-Aqsa. Macam tu, batu tu tergantung macam tu, pergi bubuh tiang. Supaya tak bagi nampak pelik. Ni dia. Rejim Jamal Abdul Nasir dia kena bertanggungjawab di atas apa usaha dia untuk menghapuskan sejarah ini.
Sampai hari ni kalau kita pergi plastik, kita tengok batu tergantung tu, kita tak nampak pelik sebab ada tiang. Tiang tu sokong batu tu. Orang pergi Mekah, Madinah, balik kita tanya dia. Cuba tanya dia. Hampa pergi melawat dah Bukit Badar yang berlaku perang Badar, perang Kubra, perang yang terbesar dalam Islam. Pergi tengok tak? Tak tahu, kami tanya mutawif pun tak tahu tak mana duduk Bukit Badar. Sedangkan sejarah tu paling besar. Disebut sebagai Badrul Kubra. Al-Badrul Kubra. Perang yang paling besar dalam Islam. Boleh tempat dia pun tak tahu di mana. Cuba tuan-tuan bayangkan. Sedangkan baru nak banding dengan tempat beranak Nabi Isa masih sampai sekarang dijaga. Dekat Darussalam masih dijaga, tempat kelahiran Nabi Isa dijaga. Nabi Isa lebih dulu daripada Rasulullah. Rasulullah baru 1430 tahun. So, orang Yahudi. Kalau tuan-tuan pergi kedai buku, tuan-tuan tolong beli buku Rasulullah is my doctor. Rasulullah is my doctor. Cuba beli buku tu, balik baca. Bagaimana pendedahan tentang pembohongan orang Yahudi dalam perubatan moden. Orang Yahudi ni, dia punya nak masuk di dalam kehidupan orang Islam, merosakkan kehidupan orang Islam, memusnahkan kehidupan orang Islam. Sampai macam-macam cara dia akan buat bagi orang Islam yang musnah. Sebab tu yang tulis tu Donny D. Dia ni orang Amerika. Sampai dia kata kalau boleh tuan-tuan jangan bercita-cita untuk datang ke Amerika. Dan jangan pijak pun kaki ke Amerika. Dan dia orang Amerika. Kerana di sinilah kata dia tempat tapak orang Yahudi, mereka propaganda dan berfikir bersatu, menyatu bagaimana untuk menjahanamkan Islam. Di antaranya buku yang dia tulis itu, dia kata melalui perubatan. Dia merosakkan umat Islam melalui perubatan. Sebab itulah kita kena berhati-hati benar. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia dah selesai dah. Bila turunnya ayat yang terakhir turun menceritakan tentang khatam Al-Quran, tamat Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ila al-akhir hadhihi ayat, menunjukkan Quran itu dah cukup sempurna untuk nak mendidik manusia supaya manusia itu jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, orang yang sehat, orang yang berorganisasi dan sebagainya. Semua dah ada dah dalam Quran tu. Cukup sempurna dah. Sebab itulah orang berani menempelak bangsa sendiri kerana selepas mendapat kebenaran tentang Islam. Allahu Akbar. Dan kata lagi, kata Nabi, soalan Nabi lagi kepada Iblis laknatullah, wahai Iblis, bagaimanakah keadaanmu apabila kamu berhadapan dengan orang yang berselawat ke atasku? Bagaimanakah keadaanmu apabila kamu berdepan dengan orang yang berselawat ke atasku? Selawat ni banyak. Ada selawat syifa, ada selawat nuriyah, ada berselawat macam-macam jenis selawat. Jadi kita boleh pilih nak selawat yang mana satu, asalkan selawat. Kata Iblis, wahai Nabi Allah, apabila umatmu berselawat ke atasmu, ianya akan membelah mukaku menjadi dua. Muka dia ni jadi pecah dua. Bila orang berselawat, dia dalam tubuh kita ni kadang-kadang ada setan. Kadang-kadang duduk tepi kita, kadang duduk depan kita, kadang duduk belakang kita. Kadang duduk atas belakang kita. Yang mana duduk dalam tubuh kita, yang duduk atas belakang kita, yang duduk kiri kanan kita, mereka ni muka dia akan pecah jadi dua, belah dua apabila kita baca selawat. Sebab itulah kalau kita boleh tengok, kalau kita boleh tengok wajah setan yang muka dia herok peok ni, ini lantaran kena apa? Bukan kena pukul, kena lantunan suara selawat.
Contoh, katakan di atas belakang kita. Kita baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perang pecah apa dia? Hewak apa? So, pengakuan sahabat Iblis sendiri mengaku kepada Nabi. Dia tak tipu sebab Allah bagi amaran. Allah kata, wahai Iblis, kalau kamu tipu apa yang Muhammad tanya, kamu jawab tipu, aku akan hancurkan kamu jadi abu. Dia tak berani. Sebab masa dia bercakap dengan Nabi yang menjadi saksinya Allah, Allah tengok, kamu cakap betul ke tak betul? Kalau tak betul, apa yang Muhammad tanya, kamu jawab tak betul, aku hancurkan kamu jadi abu. Sebab tu semua soalan Nabi tanya dia kena jawab betul-betul kakak. Maka sabda Nabi SAW, dia kata, aksiru salawati alayya fa inna salatikum alayya maghfiratun li zunubikum. Perbanyakkanlah selawat ke atasku, kata Nabi. Aksiru salawatu alayya, banyakkanlah selawat ke atasku. Fa inna salatikum, semuanya dengan perbanyakkan selawat kamu ke atasku itu maghfiratun li zunubikum, dia akan menghapuskan dosa kamu. Selain daripada beristighfar, selawat. Yang boleh menghapuskan dosa ni selain daripada istighfar, selawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyak dalil-dalil yang menyokong tentang selawat ni. Sebab itulah saya nak bagi tahu benda ni supaya dia menjadi motivasi kepada orang yang selalu diganggu oleh syaitan. Sama ada dia duduk dalam tubuh kita melalui pengedaran darah kita, ataupun yang duduk bertengger atas belakang kita yang mengantuk 24 jam ni, yang tak boleh nak buat apa ni, ataupun yang selalu ganggu pada telinga kita, asyik dengar macam-macam bunyi bisikan lah, bagai-bagai, ataupun yang tunggu kat rumah kita dan sebagainya. Ini senjata yang agak tajam. Ada orang berselawat Allahumma salli ala Muhammad, tapi dia tak tahu selawat dia tu boleh jadi apa kepada musuh dia yang nyata ni, syaitan ni. Dia cuma baca selawat. Dia jumpa perawat, dia kata, saya ni kena ganggu lah ustaz, kau baca selawat banyak-banyak. Dia pun tak beritahu bila baca selawat tu syaitan tu jadi apa. Jadi tidak menjadi motivasi untuk dia membaca dengan yakin. Baca gitu-gitu kan. Tapi bila dia tahu dengan baca selawat ni pecah muka syaitan tu, tak payah kita duduk tumbuk muka dia. Kita kalau nak marah orang, kita aku tumbuk muka, pecah habis tu, kacau aku buat apa. Itu kalau kita nak marah orang. Syaitan pun macam tu lah. Kita nak marah, nak tidur, tak boleh. Agak nak tidur, tarik kaki, sentak. Tengah lena elok, tarik kaki dan sebagainya lah. Bunyi macam-macam. Aku kalau nampak aku tumbuk pecah muka, tak payah tumbuk. Tumbuk dia buat apa ni? Dia sendiri beritahu. Baca selawat dengan yakin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam kepala kita, kita bayangkan muka dia tengah berkecai tu, muka dia. Barulah kita berselawat tu dengan yakin dan dengan pengetahuan yang jelas. Syaitan takut orang yang selawat, orang ni yang selawat ni, orang yang berselawat dalam keadaan dia tahu apa yang dia dapat selepas selawat. Orang jahil selawat juga, tapi oleh kerana keyakinan dan pengetahuan dia tentang faedah yang dia boleh dapat dia apa yang dia buat, yang ni syaitan tak takut. Tak ada kekuatan. Selawat dia tu tidak memberi tenaga. Orang baca selawat sekali pun faedah dia dah macam-macam boleh dapat. Kita baca selawat sampai berkuih mulut-mulut, kita kosong. Sebab tu syaitan ni kalau berbanding orang jahil yang duduk semayang dengan orang alim duduk tidur, dia takut orang alim tidur. Kita boleh jadi alim. Alim apa makna? Kita mengetahui. Tak semua bidang kita tahu. Mungkin kita tahu bidang ni, mungkin kita tahu bidang ni, bidang lain kita tak tahu.
Sekarang dalam bidang ni kita tahu. Sebab apa kita mengaji? Apa saja benda yang kita tahu melalui mulut guru, dia adalah dikira kita alim benda tu. Orang boleh kita kata kita alim dalam bab ni sebab kita tahu bab ni. Alim ni bukan nanti semayang tak berhenti. Yang semayang tak berhenti tu sebab dia tahu semayang. Dia tak alim, belum tahu alim lagi. Dia cuma mungkin alim dalam bab semayang saja, bab lain dia tak alim. Dia cuma alim dalam satu bab. Jadi bab tu lah. Bab tu lah dia dapat kemenangan, dia dapat keuntungan, dia dapat kelebihan dalam bab tu. Macam orang yang ada doktor PhD. Kita tengok dahsyat, hebat PhD ni. Tapi bodoh. Ada dia bodoh. Sebab apa? Dia cuma tahu satu bidang tu. Bidang lain dia tak tahu. Bidang lain nampak bodoh lebih daripada kita. Dia bidang tu je. Contohnya, bidang dia kaji tentang angkasawan. Dia PhD dalam bidang kaji tentang angkasawan ni. Bab tu memang PhD. Tapi bab lain dia banyak dia tak reti. Macam tu lah juga. Dalam bab ni kalau kita sakit, kena ganggu, kita kena alim dalam bab ni. Bab nak lepaskan diri kita daripada diganggu oleh syaitan ni. Sebab tu lah kita ni sebenarnya tak ada sebab untuk kita menghadapi masalah sebenarnya. Sebab pecahlah masalah boleh dipecahkan oleh Nabi. Sebab itulah saya suruh beli buku tu. Rasulullah is my doctor. Tu Nabi dah pecah dah semua penyakit ni. Dah selesai dah sebenarnya. Dah selesai dah. Tapi kita tak sampai, tak jumpa, maka kita anggap benda tu payahlah sebab kita tak berjumpa. Benda apa pun, kalau di luar pengetahuan kita, kita anggap payah. Benda tu kalau di dalam pengetahuan kita, kita anggap mudah. Benda tu. Dan begitu juga dengan benda yang mudah, kalau jarang-jarang buat, dia jadi payah. Benda payah, kalau selalu buat, dia jadi mudah. Betul kena selalu buat. Kena banyakkan baca selawat ni. Banyaklah dalil-dalil lain yang menyokong selawat tu. Misalnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang ni siapa baca ni, dia boleh mendatangkan ketenangan sama ada pada orang yang membaca atau orang mendengarnya. Ni ayat Quran menceritakan tentang kelebihan orang selawat. Tapi bila kita baca dengan ayat ni sekali, dia boleh mendatang ketenangan pada orang yang membaca dan orang yang mendengarnya ataupun orang yang berdepan dengan kita. Saya dah beritahu dulu, kalau nak bius orang yang mengamuk, ni ayat dia. Ambil jari tunjuk ni, tunjuk betul-betul dari dia. Kalau dia tengah mengamuk, ada parang di tangan, jangan lari. Kalau lari dia amat. Duduk situ, pandang dia. Pandang mata dia, ambil jari tunjuk dari dia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Lepas tu bawa jari tunjuk ni turun ke bawah. Dia akan duduk ke bawah, lagi dia rubah ping, rubah tu. Boleh buat? Sementara nak mahir, lari dululah. Saya pun dulu masa mula tu, innallaha wa malaikatahu, tapi guntas belakang. Tapi bila dah kita yakin, dia buat parang ke, dia buat senapang ke. Masa saya duduk kerja dengan kakak dulu, yang mengamuk ni, senapang lah. Senapang, saya kenal kat Sarawak tuan. Subhanallah, dia mengamuk, dia bawa M16 tu, dia kutip magazine bulan poket dia, dia tembak bu, jadi gila. Siapa nak berani masuk? Habis lari, tinggal camp kosong. Lari pergi rumah kita lalu. Ustaz, ada orang mengamuk. Habis tu? Ustaz pergi tengok lah. Dia mengamuk macam mana? Dia duduk tembak lah camp. Betul. Nak suruh kita pergi. Tapi kena pergi lah sebab tugas kita. Kita pergi tu dengan yakin insyaAllah. Jangan lari. Kita pergi. Kalau kita yakin dengan Allah. Tuan-tuan baca 3 kali sedut. Tarik nafas telan. Dia keyakinan dalam dada dia akan dada insyaAllah. Pergilah. Masuk baca innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Buka tapak tangan, minta apa kat tangan dia, semua dia bagi.
Lepas tunjuk tu, buka tapak tangan, minta apa yang ada kat tangan dia, dia hulur kat kita semua. InsyaAllah. Saya ijazahkan tu, ambil lah buat orang mengamuk. Orang mengamuk ni, jangan berdupi sepak dia. Saya tengok orang berubat jenis sepak orang ni, dia pun nak marah. Orang tepik dia pun tepik juga. Orang sakit tu bertepik sebab setan dalam tubuh dia, yang kita bertepik dia balik tu, kenapa? Kita bukan ada setan dalam tubuh kita. Tu yang setan masuk dalam tubuh dia pun masuk, dalam tubuh orang tu masuk. Sama-sama setan. Lagilah. Dia bertepik macam mana pun kita tersuruh tepik dia lah. Tempik tu cara dia nak keluarkan api. Dia nak bagi kita naik marah. Bila marah, setan boleh masuk dalam tubuh kita. Jadi supaya dia juga lah. Kita jangan marah. Marah ni tak boleh. Okey. Banyak lagi lah dalil-dalil. Macam man solla alayya salatan man solla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyarah. Siapa yang selawat ke atasku, kata Nabi, Allah akan selawat ke atas dia 10 kali. Baik. Datang seorang perempuan. Datang seorang perempuan kepada Hasan Basri. Hasan Basri. Semua orang tahu Hasan Basri ni seorang ulama yang buta mata dia. Hasan Basri ni buta mata dia. Sebab apa buta? Sebab dia ni menangis. Sampai buta mata dia. Pasal apa dia menangis? Sebab dia takut tak dapat syurga. Pasal apa? Pasal dia ternampak angin pukul kain perempuan yang berjalan depan dia. Angin terselak kain, nampak betik perempuan tu. Dia pejam mata menangis. Apabila tak ada lah. Ila sulir firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahil. Apabila aku tak ada lah, tak dapat lah syurga. Apabila aku sampai buta mata. Datang seorang perempuan kepada Hasan Basri. Tanya dia, wahai Hasan Basri, kata, aku teringat kepada anak gadisku yang meninggal dunia. Dialah satu-satunya anakku dan rupanya sangat lawa. Aku tak tahu dia keadaan macam mana sekarang. Selepas dia mati, aku teringat dia. Tapi aku tak tahu keadaan dia macam mana. Baik, ini saya nak kaitkan dengan mimpi. Nanti tuan-tuan mungkin terfikir, Ustaz, mimpi ni kita boleh jadikan dalil kan? Baik. Mimpi orang alim, dia merupakan dalil, tetapi tidak qat'i. Walaupun dia dalil, dia tidak qat'i, tapi boleh digunakan. Sebab apa? Sebab di zaman Nabi, kalau ada masalah baru, orang akan rujuk dan tanya Nabi terus. Bila Nabi tak ada, Nabi pesan kepada kita, al-ulama warisatul anbiya. Ulama tu waris kepada dia. Mana kalau dia tak ada, kita boleh tanya pada waris dia. Waris dia tak layak menerima wahyu. Ulama tak boleh terima wahyu. Wahyu ni Nabi je boleh terima. Ulama boleh terima apa? Dia boleh terima petunjuk. Petunjuk melalui apa? Sama ada mimpi ataupun melalui ilham. Dua benda. Ulama ni dia boleh dapat melalui dua benda, melalui mimpi dan ilham. Kalau Nabi melalui wahyu. Sebab tu mimpi-mimpi ni jangan buat main. Sebab tu dalam Islam ada seorang ulama yang pakar dalam takbir mimpi, nama dia Muhammad Ibn Sirin. Pergi kedai buku, tanya kitab takbir ar-ru'ya ataupun tafsir mimpi karangan Muhammad Ibn Sirin. Kitab ni kena ada rumah kita sebab kita baca mimpi. Kita mimpi ya, asal tidur mimpi, asal mimpi tidur. Itulah kerja kita. Ni sambil duduk ngajak ni boleh mimpi ni kalau lena elok. Mimpi tu kerja mimpi. Mimpi ni boleh ditakbirkan. Kalau ada dalam kitab takbir mimpi tu, maka takbirkan. Sebab itulah bila saya cerita tentang mimpi-mimpi ulama-ulama ni, kita kena ambil kira mimpi dia. Jangan kata, itu mimpi Ustaz, mana boleh kita pegang. Jangan, dia bukan mimpi macam kita. Dia takut pada Allah sampai buta mata teriak. Piramli buta pasal bini mati. Tak mau. Pasal bini mati teriak ni buta ni. Tak boleh, kita tak boleh nak kira tu. Apa kata dia?
wahai Hasan Basri, apakah boleh ku tahu keadaan anakku di sana? Ini masuk dalam bab roh sikit. Hasan Basri kata, kamu balik ke rumah, sembahyang olehmu akan sembahyang taubat 2 rakaat. Kemudian sembahyang hajat. Pada rakaat pertama hendaklah kamu membaca Al-Fatihah. Dan rakaat selepas membaca Fatihah, bacalah Alhaakumut Takatsur. Pada rakaat yang kedua selepas baca Fatihah, baca Qul Huwallah. Selepas itu hendaklah kamu berselawat ke atas Nabi sehingga lena. Nescaya kamu akan dapat mimpi dan berjumpa dengan anak kamu dan kamu tahu bagaimana keadaannya. Ini kata Hasan Basri. Nah, mudah aja. Balik baca sembahyang taubat 2 rakaat. Lepas tu buat sembahyang hajat 2 rakaat. Rakaat pertama selepas Fatihah, Alhaakumut Takatsur. Nah, sampai habislah, jangan ambil rakaat tu je. Saya kena habaq betul sebab ada orang buat. Orang kata Alhaakumut Takatsur, dia pun balik Allahu Akbar, lepas Fatihah Alhaakumut Takatsur. Allah. Jadilah tu. Ini cerita sebab dia faham cakap tu, jadilah tu. Ada jadi. Baca sampai habis. Rakaat kedua selepas Fatihah, Qul Huwallah. Ingat ni. Jangan tanya orang lepas ni. Sekejap lagi dia tu tanya, lepas sembahyang ni, Ustaz suruh apa tadi? Itu saya tak apa kenal tu. Simpan tu. Tanya kawan. Ingat tak tadi? Aku tak ingat. Kalau satu masjid ni sudah belakang pun, mari tanya saya. Takkan satu masjid ni sampai saya ingat belakang. Tanya kawan. Aku ingat dia tak Alha. Alha. Maka pada malamnya dia bermimpi berjumpa anaknya sedang disiksa di dalam kubur. Allahu Akbar. Kita pun nak teringin juga nak tahu ayah kita duduk di sana macam mana. Kita pun teringin nak tahu mak kita duduk di sana macam mana, anak kita agak, pak makan kita agak, kita nak tahu mereka duduk di sana macam mana. Kita boleh pergi tuan-tuan. Yang mati jasad, yang hidup roh. Kita pun ada roh, dia ada roh. Roh ni sifat dia sama-sama roh. Sama-sama tak mati. Yang sama-sama tak tahu ni jasad. Oleh kerana kita tak tahu, kita ingat benda tu bila habis, mati habis lah. Tak habis. Mana habis? Mana habis? Roh hidup. Roh kita hidup. Bila hidup dengan hidup, dia boleh tahu lah. Maka apa? Maka dia bermimpi anak dia dalam keadaan sedang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terjaga dia daripada tidur, esok dia pergi jumpa dengan Hasan Basri, bagi tahu, wahai Hasan Basri. Pertamanya nak ucap terima kasih. Pasal apa? Pasal dengan apa yang kau bagi tahu itu, aku dapat tahu. Aku dapat tahu anakku bagaimana keadaannya. Maka kata Hasan Basri, banyakkanlah sedekah, hadiah dan berdoa untuk anakmu supaya terlepas dia daripada siksa kubur. Lepas seminggu kemudian, Hasan Basri mimpi. Dia mimpi dia pergi kepada satu tempat, satu taman. Nampak orang semua bahagia, pakaian semua bersih belaka. Diberitahu kepada Hasan Basri, wahai Hasan Basri, tempat yang kau tengok ini nama dia Taman Syurga. Raudhatul Jannah. Nama dia Taman Syurga. Maka datang seorang perempuan cantik, anak muda perempuan cantik datang jumpa Hasan Basri. Dia kata, wahai Hasan Basri, kenalkah kau pada aku? Hasan Basri kata, aku tak kenal. Akulah anak kepada seorang perempuan yang datang bertanya kepada kamu bagaimana nak tahu keadaan aku di dalam kubur. Oh, Hasan Basri kata, ada. Minggu lepas dia main jumpa aku. Tetapi khabarnya kepada aku, engkau dalam keadaan disiksa. Betul Hasan Basri. Aku memang disiksa. Seminggu lepas memang aku sedang disiksa bersama 50,000. Bersama 50,000 orang yang berada di dalam kubur itu disiksa. 50,000 bersama dia tu kena siksa dalam kubur tu. 50,000 kena siksa. Lalu datang sekumpulan lelaki berehat di atas kubur kami dan membaca selawat. Membaca beberapa selawat dan dihadiahkan kepada kami. Lalu dengan selawat yang dihadiahkan kepada kami itu diangkat kesemuanya siksaan ke atas 50,000 penghuni kubur itu.
maka khabarkanlah wahai Hasan Basri kepada ibuku, suruh dia banyakkan selawat dan hadiahkan kepadaku. Hasan Basri pun mimpi dia terjaga, bagi tahu ke ibu dia. Maka ibu dia pun berselawatlah beribu-ribu kali satu hari dan dihadiahkan kepada anaknya. Mimpi siapa? Hasan Basri pula. Sebab tu kalau tuan-tuan berasa apa yang saya cakap ni satu benda yang perlu dibuktikan, maka tuan-tuan balik buat. Malam ni balik buat. Kita mengaji ni, kalau benda boleh buat tu, jangan tunggu 2-3 tahun baru nak buat. Balik malam ni buatlah. Apa masalah? Balik sembahyang taubat 2 rakaat, sembahyang hajat 2 rakaat. Lepas tu, jangan duduk pergi tengok bola pula. Allah, ni lah. Lepas buat 2 rakaat, pergi duduk tengok bola pula. Selawat sehingga lena. Baca selawat sampai lena. InsyaAllah tuan-tuan tengok. Dalam mimpi tu jumpa. Saya cerita, ni benda yang saya dah buat. Masa saya pergi Mekah hari tu, yang kata isteri dia meninggal kat sana tu, malam tu dia punya gelisah, tak boleh tidur malam. Isteri dia meninggal dekat Madinah. Tidur tak lena, menangis. Saya kata, nangis buat apa? Dia kata dia sayang isteri dia, isteri ni baik. Saya kata, cuba kamu semayang taubat 2 rakaat, sembahyang 2 rakaat, baca Al-Haqqumun Takasur. Lepas tu baca selawat sampai lena, kamu insya-Allah dapat Allah bagi tunjuk. Betul. Dia dapat tunjuk isteri dia pakaian putih, sedang duduk dalam satu kumpulan buat bulatan, sedang makan dengan makanan yang sangat lazat. Isteri dia sedang makan dan berpakaian dengan pakaian sangat bersih, sedang menikmati hidangan bersama kawan-kawannya. Bila terjaga pergi esok, betul lah Ustaz, isteri saya duduk dalam keadaan aman sangat. Suka saya. Lepas pada tu dia tak risau lagi dah. Dia senyum je. Pergi masuk sembahyang masjid. Senyum. Sebab dia dah tahu keadaan isteri dia di sana macam mana. Bukan seorang dua saya beritahu macam tu. Banyak orang dah. Maka tuan-tuan dalam banyak-banyak ni, berapa ribu dalam masjid ni, takkan seorang dua tak mimpi. Balik buat. Kalau mimpi tu cerita kat kawan. Mimpi yang baik cerita kawan. Mimpi yang buruk diam. Sebab setan bawa mimpi buruk ni. Mimpi yang baik itu datang daripada Allah. Mimpi subhanallah. Ayahku, ya Allah, pakaian dia hitam legam. Merempak. Kita tahu dia. Kita boleh tolong dia. Kita boleh bantu dia. Itulah sebab saya kata banyak kali dulu. Kenapa Allah simpan orang mati ni di alam barzakh? Kenapa? Nak bagi peluang kita tolong dia. Sebelum ditimbang besok, dia boleh kita tolong lagi. Esok bila dah nak timbang, tak boleh lah. Lah boleh tolong lagi. Sebab itulah dia tak masuk neraka tu orang jahat. Sebab itulah dia simpan dulu. Allah boleh orang masuk neraka siap-siap dah. Jahat tu. Tapi tak apa. Kita bagi peluang. Nanti ada orang boleh tolong dia. Tolong dia. Esok ditimbang dengan timbangan yang ringan. Allahu Akbar. Kita tengok soalan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Dulu Ustaz ada bagi petua masa cerah. Boleh Ustaz bagi tahu semula bagaimana nak beramal? Aduh, saya kata lupa habis dah. Lupa habis dah. Di segi pemakanan, nak bagi masa cerah, ambil terung Belanda. Terung pipit tu, terung bulat-bulat kecil-kecil tu kan. Terung bulat-bulat kecil-kecil tu. Tu amalkan makan terung tu seminggu 2 kali ke 3 kali tak salah. Itu makanan untuk cerah masa. Yang kedua, ambil cendawan yang tumbuh lepas hujan. Ni banyak benda nak ketua mata ni. Cendawan ni tuan-tuan tahu benih dia mai daripada mana? Mai daripada atas langit tau. Jangan ambil cendawan hak belah tu. Cendawan yang tumbuh lepas hujan. Mula-mula kita tengok padang tu tak ada apa pun. Lepas hujan pergi tengok tinggi dekat sekaki dah. Masa mana dia tumbuh tak tahu, tinggi sekaki. Lepas hujan tu bermutih. Tu benih dia mai daripada langit. Dia turun dengan air hujan. Bila dia kena bumi terus dia tumbuh.
Kalau tuan-tuan nak tahu kita besok, dekat masa kiamat besok, sebab tu tulang sulti kita ni dia tak luput. Esok ni bila Allah turunkan hujan daripada air mani. Air mani itu timpa bumi, dia meresap kena tulang sulti kita ni, dia akan tumbuk kita jadi orang balik. Ulat tu, cendawan tu, ambil dia, basuh elok, bersih, rendam dalam air panas. Lepas tu, bagi dia, jangan titik masa tengah panas tu. Ambil cuka, bubuh dalam air panas tu, bubuh cendawan tu rendam. Ambil air itu titik dalam mata. Tu. Berapa dah? 2. Yang ketiga, ambil Quran, buka surah An-Nur. Matahari pagi dia naik, buka Al-Quran tu bagi kena cahaya Al-Quran tu, ambil ayat sebotol letak depan Quran tu, bagi cahaya tu masuk ayat ni. Cahaya surah An-Nur tu masuk ayat ni, ayat tu buat minum dan buat basuh muka. Yang ketiga, buka Quran surah Nur, baca di tengah hari, bagi matahari tu kena kat Quran, cahaya dia mai kat muka kita baca. 4 cara untuk bagi mata terang. Jangan lupa dah. Ya? Okey, soalan lagi. Ustaz, saya nak minta petua hendak mengeluarkan batu karang dalam perut. Sekian, terima kasih. Ni pun beritahu dah dulu. Tapi tak apa, mungkin masa tu orang tanya ni tak ada. Ataupun masa tu dia tak kena batu karang, dia buat tak tahu ya. Lah baru kena. Baru kena ambil. Batu karang ni, cara nak keluar dia, ambil temikai. Temikai merah tu, ambil sekali dengan isi putih tu. Isi putih tu jangan buang. Kita kikir dengan isi putih sekali. Isi merah, isi putih, buang hak kulit luar betul-betul je. Temikai, lepas tu gula batu. Lepas tu tawar. Tawar ni kecil je. Besar kelingkin dia tawar. Gula batu besar ibu tangan tak apa. Jangan ambil sama besar, tak boleh minum. Sebab tawar tu dia kelat. Tumbuk. Tawar dengan gula batu tumbuk. Campur dengan buah temikai, blend. Blend dia. Kalau nak bagi cantik lagi, embunkan dia. Waktu malam tu embunkan dia. Kalau udara tak bersih, tak payahlah. Tak embunkan dia. Minum pada waktu nak tidur malam, kena bangun pagi. Sebelum tu kalau boleh waktu malam nak tidur tu, kalau boleh jangan makan. Makan petang pukul 5, pukul 6 tu makan siap-siap. Malam jangan makan, bagi kosong perut, minum. Pagi minum pagi. Pagi-pagi tu masa perut kosong tu minum. Pagi malam. Satu lagi, bahan dia tadi cuka, ambil satu sudu, masukkan dalam temikai. Jadi apa? Gula batu, tawar, temikai, cuka. 4 barang. Kalau nak masak pun tak apa. Lepas kita blend tu nak masak, bagi dia masak pun tak apa. Masak, bagi dia mendidih, lepas tu tunggu dia sejuk, minum. InsyaAllah dia akan keluar batu karang. Kalau dia duduk dekat pundi-pundi, senang keluar. Kalau kat bawah pinggang tu, makan masak sikit lah. 2-3 kali buat tu. Okey, ada soalan lain? Nak tanya? Ya. Tawas. Tawas ambil dalam besar kelingking ni lah, kecil lah. Gula batu besar aku tangan, tak apa. Lepas tu cuka satu sudut kecil tu. Buah temikai ambil dalam jurai besar tu. Untuk satu gelas. Minum. Pagi sekali, malam sekali. InsyaAllah. Biasanya pagi, kita nak kencing pagi tu, dia rasa lah, dia petik. Keluar, insyaAllah. Dia keluar. Saya, banyak ada orang kena. Yang saya buat Abang Pol sendirilah. Partner saya tu, dia sendiri kena duduk kat Abang Puteri, duduk tunggu giliran nak belah ni. Nak operate lah. Kena batu karang 2 tahun lepas, 3 tahun lepas.
Saya pergi melawat dia. Saya kata, macam apa tiba-tiba masuk hospital ni? Kalau dia kata semalam, dia kata muntah. Nak berak, tak rasa nak rasa berak. Tapi nak berak tak boleh. Sakit pinggang, nak muntah tak keluar. Doktor kata apa? Doktor kata bertukar. Petang ni dia kata nak operate. Saya kata jangan. Keluar. Saya bagi dia. Tapi yang dia, saya tak bagi buah semikai. Saya bagi lobak putih. Lobak putih pun boleh juga. Semikai pun boleh juga. Lobak putih ni dia hancur sikit lah. Dia minum petang tu. Pagi malam minum lagi. Pagi esok keluar. Baik, punca orang kena bertukar sama ada dia kencing tak berdehem. Lepas kencing dia tak berdehem. Sebab tu bila kencing, lepas kencing dia sebab pundi-pundi kita dia macam mangkuk tu. Bila kita kencing, lepas kencing kita tak berdehem, dia akan bertakung kat situ. Bila bertakung kat situ, lama-lama dia akan jadi garam di keliling tempat takung tu, dia akan jadi garam. Garam tu akan bersatu, menyatu, dia akan jadi batu. Tu punca dia kencing tak berdehem je. Jarang orang yang tahu bila kalau kita tengok orang tu kencing dia tahu lah tu, bukan dia gatai, dia tahu. Ni bila kencing tak ada awam, gatai ya, waslah ni. Bukan gatai. Dia tahu. Sebab tu dia berdehem. Kalau dia lepas kencing dia senyap, tu tak reti lah tu. Tunggulah, lambat dengan cepat. Jadi dia kena bertukar orang. Lambat dengan cepat. Nah. Tolonglah benda-benda macam tu. Ya? Kita syak ada batu karang. Kita agak-agak kalau kita kencing berasa macam pedih, ayat kencing berasa tak laju tu, buatlah. Kita ayat kencing ni, dia ada orang kencing dia laju, laju. Ada yang kencing leleh. Ada tak sihat tak mana-mana tu. Buatlah. Takut dia ada sekat dah tu. Dia tersekat tak mana-mana tu. Air kencing dan laju dengan lambat ni ada sebab dia. Patutnya dia tak lambat, dia laju lah keluar. Sebab benda tu takut dia nak terkencing, dia pergi. Kecuali orang yang kencing dalam keadaan rasa tak nak kencing, tu dia lelek lah. Dia bukan berasa nak kencing pun, tapi dia keluar air kencing. Tapi kalau orang yang kencing dengan perasaan nak kencing, dia akan laju lah air kencing tu. Kencing ni tuan-tuan, kalau ikut dalam perubatan Rasulullah, dia mesti 2 jam sekali kencing. Itu orang sehat. 2 jam dia kena kencing sekali. Tapi kalau setengah jam sekali, setengah jam tu kencing manis pula. Orang kencing manis ni memang dia kerap kencing. Dia tak boleh simpan air. Tapi kalau kita minum air, cukup tukatan dia, 2 jam dia akan kencing. Lepas kencing, minum balik. Kalau kencing keluar cawan, minum balik cawan. Tak payah sukat lah, pergi kencing mulai cawan, sukat, lepas tu, cawan. Minum cawan, saya sukat. Agak-agak ya. Agak-agak. Ayak kita ni, bila kering dalam badan, kita minum. Kalau rasa kenyang tu, maknanya cukup lah tu. Nak sukat dia ayak banyak mana perlu dalam badan, kita minum ayak. Minum. Tak cukup lagi, rasa dahaga lagi. Minum. Maknanya tak cukup lagi. Tank dia tu tak penuh lagi. Minum dah tak boleh masuk dah. Maknanya cukup dah. Setengah orang dia kita pernah minum ayak banyak. Tak betul tu. Banyak mana masuk. Banyak takat mana yang fitrah kita boleh terima lah. Ni ayak tak masuk dah tak boleh dah. Sumbat juga. Sebab nak beli cukup 3 botol. Bukan macam tu. Kalau tak keluar, macam mana nak bubuh 3 botol? Kalau keluar, dia akan sendirinya. Dia rasa lapar. Rasa dahaga. Tu kaedah dia. Allahu Akbar. Tolong ingatlah. Walaupun kita sekarang ni tak kena batu karang, habis tahu. Esok bila kena, buat je. Aku tak mau batu karang, tak beritahu. Tak apa, aku bukan ada batu karang. Esok bila kena, bawa akan kabut. Macam tu lah. Bak mata macam tu. Aku nampak lagi. Buat nak ambil tahu. Bak mata ni. Esok ni kelabu. Baru nak ambil tahu. Ambil tahu semua. Benda yang kita dapat tahu, kita simpan pengetahuan kita tu. Kalau kita tak kenal kat kita tolong orang. Dia cara dia itulah, bila kita tolong orang, ilmu tu dapat akan kita. Ingatan tu jadi lama lah, sebab kita praktis benda tu. Tu tujuan praktis. Sebab tu pilot-pilot ni dia kira jam. Dia terbang dah berapa jam. Daripada berapa jam tu dia tanya kemahiran. Begitu juga dengan doktor.
Dia ada berapa orang dah dia bedah, dia itu datangnya pengalaman. Walaupun dia pakar, tapi tak pernah bedah orang, bedah betul seorang, dia tak yakinlah orang pada dia. Macam tu juga dalam bab perubatan ni. Bila kita 2-3 orang, kita bagi, dia lega. Bagi lega. Di situlah datang yang keyakinan ilmu yang ada kepada kita. Barulah kita boleh cerita ke orang. Dia nak cerita macam mana kita tak nak buat. Dia cerita bukan main. Orang tanya, habis tak buat tak? Aku tak bisa buat lagi ya. Tu tak boleh ya. Kita ni kadang-kadang macam tu. Gairah lebih. Tapi tak buat. Macam simpan duit lah. Simpan duit RM20. Lepas tu nak tunggu dividen naik 100%. Total naik semua. Dividen ASP 100%. Lompat bukan main. Bila ambil dah 100%. RM20. Dapat RM20 lah. Kalau simpan tak banyak, jangan harap banyak. Macam tu lah juga ilmu. Kalau kita sekalian ilmu sikit, amalan pun sikit, jangan mengharapkan dia jadi banyak. Hak sikit tetap dapat sikit. Kecuali kita beramal benda-benda yang Nabi sebut, Allah sebut, amalan sedikit ganjarannya besar. Yang tu lain. Macam orang pergi Mekah, Madinah, pergi sembahyang satu rakaat sama dengan 100,000 rakaat. Sedekah RM1 sama dengan 100,000. Oh, Masjidil Haram. Masjid Madinah pula RM1 sama dengan RM1,000 sedekah. Saya buat checklist. Sebab tu saya buat sebagai motivasi. Saya kata tuan-tuan, selama kita di Mekah Madinah, tolong tulis ganjaran pahala kita dapat berapa juta. Kalau satu rakaat ganda 1,000 kalau di Madinah. Kalau sedekah RM1 ganda 1,000, berapa kita dapat? Dekat Mekah sedekah RM1 ganda dengan 100,000. Kalau sembahyang satu rakaat ganda dengan 100,000 rakaat. Tolong kira elok. Sampai tak reti kira, tak reti jumlah. Berjuta-juta dapat. RM1 dia tu. Sedekah sehari RM1 dia. Duduk di sana 14 hari. Bayangkan. Sehari RM1, 10 hari. Katakan RM10. RM10 kali dengan 100,000. Banyak tu. Nak tolak dengan dosa kita, banyak tolak tu. Jadi, dia menjadi motivasi kepada kita. Orang ni, apabila gaji besar, dia rajin kerja. Yang malas kerja, dia nak gaji kecil. Dia kata, aku kalau kerja nak mampu pun gaji RM10. Buat apa? Dia jadi motivasi. Orang yang gaji besar, gaji yang RM50,000 ni, yang ni kerja ni, orang tak pergi kerja ni, dia pergi dah. Orang balik, dia tak balik lagi. Sebab dia gaji besar. Dia jadi rajin kerja. Kita gaji tak besar ni, tu tengok jam dia. Baru masuk kerja jam, dia tengok jam dah. Bila balik dah. Apa dia? InsyaAllah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, ambillah apa yang kita sebut malam ni. Saya harap malam ni balik buat yang tu. Kita nak tengok ayah kita di sana macam mana. Mak kita yang di sana macam mana. Siapa buat tu, dan dia dapat gambaran tu, dia anak yang soleh. Malam ni dia dapat gelaran anak yang soleh. Siapa? Anak yang soleh ni bukan Allah bagi. Mak kita punya recommend. Kalau mak kita tak recommend, Allah takkan bagi. Ya Allah, kau tolong bagi anakku ni anak yang soleh. Ya Allah, sebab dia memang anak yang soleh. Allah baru bagi. Tapi kalau mak kata, budak ni, sebab di sana, di padang mahsyar besok, yauma yunfakhu fi suri fatatun apa aja, dipanggil gelaran ni. Anak soleh Abdullah bin Mahmud. Saya. Tapi kalau di depan anak soleh ulama, bakal masuk syurga. Macam orang Imam Muda Azad. Tu sekarang ni kan dia ada gelaran depan tu. Datuk Tan Sri sebagainya, dia ada gelaran. Kalau di padang mahsyar besok dipanggil nama kita, anak soleh Abdullah bin Mahmud, kita buat angkat kepala. Saya. Bangganya masa tu. Macam mana kita dapat gelaran tu? Siapa bagi? Mak kita punya rekomen. Ayah kita punya rekomen. Sebab tu kalau tuan-tuan nak rekomen tu, walaupun masa dia hidup, kita lawan dia. Kita tak dengar cakap dia. Kita masih boleh berbakti kepada dia selepas dia mati. Masa dia tengah duduk kena seksa di sana tu, tiba-tiba datang hadiah, datang sedekah, datang zikir, datang doa, terlepas.
Malaikat kata hari ni aku dah tak boleh pukul hang lagi sebab hang dah dapat pahala daripada anak hang. Aku lepas hang daripada siksaan dalam kubur hari ni. Anak mana bagi? Anak ni. Ya Allah, kau berilah kepada anak aku tu makam anak yang soleh, ya Allah. Doa dia Allah terima. Doa orang mati ni tak ada hijab, Allah terima. Kau bagilah kepada anakku makam anak yang soleh, ya Allah. Kita dapat gelaran anak soleh tu selepas mana? Selepas 10 tahun mak kita meninggal. Masa mak kita hidup, kita lawan dia. Kita lah anak yang paling durhaka sekali. Nak bagi tahu, kita masih peluang untuk berbakti kepada ibu bapa kita walaupun dia dah meninggal dunia. Balik buat. Sebab tu yang saya bagi tahu ni, peluang untuk kita bertaubat dan menghapuskan dosa dengan ibu bapa kita. Bila kita tak ada dosa dengan ibu bapa kita, apa benda yang kita dapat? Pertamanya Allah buka luaskan rezeki kita. Bila kita dengan ibu bapa kita dah tak ada dosa lagi. Yang kedua, dipermudahkan urusan dunia dan akhirat kita. Allah bagi mudah ya. Nak buat apa jadi mudah. Ini buat apa pun payah. Niaga tak jadi, kerja tak jadi. Jadi penyamun pun tak jadi. Kena tangkap, baru nak samun dah kena tangkap. Orang dah jadi penyamun bertahun-tahun tak kena tangkap. Orang samun sampai berpuluh-puluh ribu, berjuta samun. Berapa kali dah. Samun. Tak ada apa-apa pun. Kita baru nak samun dah kena tangkap dah. Tak ada perlindungan. Tak ada perlindungan daripada Allah tu. Penyamun pun kadang-kadang dapat perlindungan daripada Allah. Ada sebab itu. Penyamun ni jangan anggap jahat semua. Kadang-kadang dia Allah hantar penyamun tu mai curi duit kita sebab kita tak keluar zakat. Penyamun tu sebagai hukuman yang dikenakan kepada kita. Penyamun ni dia tu mungkin dapat pengampunan daripada Allah. Allah nak bagi dia jadi baik, Allah buatlah macam mana-mana. Esok ni dia jadi taubat, jadi baik. Allah bagi dia penyamun sa'ir, terus curi duit kita. Lepas tu Allah bagi jalan dia jadi baik. Wa man yuridillahi khairan yusib minhu wa man yuridillahi khairan yufhimal ilmu. Dia jadi penyamun 10 tahun. Lepas tu tiba-tiba satu hari Allah buka hidayah dekat dia, jadi baik. Duduk kat masjid, main masjid selalu. Kita yang duduk masjid 10 tahun ni baru tukar jadi penyamun dah. Ada pula. Dia macam-macam Allah buat kita ni. Bila Allah nak bagi jadi orang baik, dia kata yufhimal ilmu. Allah bagi faham ilmu, bagi jadi orang baik, duduk dalam masjid. Orang dalam masjid ni bila Allah nak tarik balik kebaikan dia, dia jadi orang jahat pula. Dia. Sebab tu kita kena sentiasa bersyukur kepada Allah bila kita dah jadi baik, dan bila kita belum baik kena banyak berdoa kepada Allah supaya Allah bagi kita jadi baik. InsyaAllah ya. Buat saya harap tu, dengan harapan nanti ada orang telefon saya atau orang beritahu saya, Ustaz, saya buat malam tu saya mimpi mak saya, ya Allah, mak saya dalam keadaan tak ada pakaian, Ustaz, telanjang. Ya Allah, saya nak buat macam mana, Ustaz? Tu harapan saya. Sebab ada orang buat macam tu. Ada bapak dia ni dulu putih. Dia jumpa bapak dia dalam keadaan tak pakaian, hitam legam. Kita pun bagi jalan, kena banyak sedekah. Sebab ada orang main tanya Nabi, ya Rasulullah, bolehkah kita tolong mak ayah kita bila mereka dah mati? Nabi kata boleh. Buat macam mana ya Rasulullah? Kita boleh sedekah, boleh hadiah kepada dia. Kita boleh sedekah hadiah. Boleh buat macam-macam yang boleh kita nak tolong dia. Boleh sangat. Tapi kita tak fikir untuk orang mati, kita nak fikir untuk kita. Kita nak sedekah untuk mak kita. Kita makan tak cukup. Ini masalah dia. Dia duduk main buah tu. Tapi bila dia dapat pengetahuan ni, dia tak fikir tentang dia makan tu. Dia duduk fikir, nak lepas mak dari sana. Bila dia lepas mak sana, Allah lepas dia susah di sini. Yang tu kaitan dia. Tu guna ilmu. Kita duduk mengaji ni, bila faham boleh buat, di situlah terbukanya jalan mudah kita. Kita tak nampak dengan kita tolong mak kita yang dah mati tu, Allah lepaskan kepayahan kita. Tuan-tuan tak puasa ke biasa payah. Setengah orang tu, ya Allah, dia duduk main minta ayat tawak bukan siapa. Dia tahu, Ustaz, saya ni tak tahu nak kerja barang. Dulu kerja makan gaji. Dia kata kena berhenti menega baru boleh kaya. Berhenti menega. Menega apa pun tak jadi. Dulu menega selipar, tak jadi. Ni menega baju lelong, tak jadi juga. Pasal malam, tak jadi. Semua tak jadi lah, Ustaz. Saya tak tahulah apa tak kenal saya ni minta ayat ni, Ustaz.
Minum air kebun perut pun tak ada apa jenis macam ni. Dia tak nampak. Sebab tu saya kalau orang jenis buat kerja tak naik kaki tangan, saya tanya mak dari. Mak ada dah. Macam mana keadaan dia? Saya pun lama dah tak jumpa dia. Punah. Situ punca dia. Tu kalau mak hidup. Kalau mak meninggal, mak ada air. Mak tak ada Ustaz, meninggal lama dah. Kubur dari mana? Kubur ni kampung dia. Tak nak ziarah kubur mak. Ish, lama dah Ustaz tak balik ziarah. Kalau balik tengok agak-agak jumpa dah. Kena tanya orang. Habis. Di situ. Swiss dia di situ. Kalau tak selesai yang tu, bagi model berapa ribu habis lingkup. Kita ni kalau nak bagi orang pinjam, tanya dia. Mak dia ada. Kalau mak dia dengan mak dia sayang mak dia, ayah dia sayang, tolonglah orang ni. InsyaAllah. Dia berjaya. Tapi bila kita tanya mak macam mana? Mak saya Ustaz jangan sayang. Dia tu bukan lebok kira. Oh dia tu kalau campak mulut dia, habis jahanam lingkup habis. Dia jahanam lingkup ke, lagi mana dia tu orang kita kena panggil mak kat dia, tak boleh buat. Sebab dia tu ujian kepada kita ujian kepada dia. Saya nak beritahu. Tak boleh. Pengalaman saya, pesanan guru pun macam itulah. Kalau mak kita tu pelacur sekalipun, kita tak boleh buat lebih kurang kat dia. Tak boleh. Maka dia tinggi sangat. Tinggi maka minggu ni. Bila orang tanya Nabi, ma'amalu afdol ilallah. Apakah amalan yang paling baik kepada Allah? Birri li'ummuka. Buat baik pada mak kamu. Tanya lagi. Wabah ni, lepas tu, birri li'ummuka. Buat baik pada mak kamu. Tanya lagi. Lepas pada tu, buat baik pada ibu kamu. Lepas pada tu, buat baik pada bapa kamu. Maknanya 3-1. Kalau kita bagi duit kepada pak kita RM1, kat mak kita kena bagi RM3. Mak tu pula janganlah bodoh kita cerita kat pak kita. Dapat berapa? Aku dapat RM1, aku 3. Ada sebabnya tu gaduh lah. Pihak kat mak jangan beritahu mak dapat RM3, ayah dapat RM1 tu. Maknya ada cerita kat dia, gaduh lagi. Sebab itu hak mak RM3, hak ayah RM1. Tapi mak kena ingat, kalau ayah mati besok, hak mak cuma 1/8. Saya 1/2. Mak jangan cik-cik. Mak kalau duit ayah ada 10,000, ada 8,000, mak cuma dapat 1,000 tau. Mak cuma dapat 1,000, hak lain semua saya sapu. Lah mak dapat 1, mak dapat 3, ayah dapat 1. Adil tak? Islam ni cukup adil. Kalau mak kata, aku ni dapat 1/8, hang dapat 1/2, banyak tu. Mak ingat dah dulu. Dia bagi mak RM3, ayah dapat RM1. Masa tu pasal mak tak kata banyak. Tu ya. Jadi Islam ni cukup mudah. Kita matematik dalam Islam ni cukup mudah. Tu dia. Tolonglah. Siapa ada mak, kalau mak dia dah meninggal, tolong sentiasa ziarah kubur. Sebab dulu saya dah baca dah dalam bab kubur ni. Dalam bab kubur ni dulu baca dah. Cuma kita buat tak buat saya tak tahu. Buat tak buat. Malam ni tambah lagi satu benda yang kita kena balik buat malam ni insya-Allah. Yang baik daripada Allah. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.